isu pada yang pasal. Saya ni kalau naik pun insyaAllah naik lah. Penampilan Mr. E di kreatif ini komen apa saja. Dia tanya patut ke tukar kain rambut. Dia tanya dia. Mesti kalau tanya kan siapa Mr. E tu. Jadi ya kalau tahu sih kan Ella Bazira pun dalam bujang dalam bujang dah lama, bila kahwin tak tahu. Jadi Mr. E tu dikritik oleh netizen sendiri. Sampai netizen tanya pun, siapa Mr. E tu, siapa Facebook tu kata kenapa Mr. E mau tunjuk muka pun sendiri. Dah betul lah. Okay, biasalah fans kan, aduh ya, okay, buat cara dah betul lah fans. Okay, fans busuk bukan fans biasa. Kalau fans peminat dia kata macam macam tak sabar sama Mr. E tu, nanti Kak Ella biarkan sama Mr. E tu. Nanti korang tengok di apa komen kat apa saya let's get Saya selalu menjadi masukan nampaknya, tapi ya bukan, it's not beda pada Nila. Masih single lah, masih belum sekarang ni hari apa? Hari Rabu kan? Saya masih single. Coming soon ke? Doakan. Dah doakan. Tahun ni raya terakhir lah sebagai single mother. Macam mana? Dia suka tanya. Saya tak adalah nak. Jadi kau dengar sendiri kan, hari Rabu ni kan dia kata masih single lah. Jadi dah lama yang BTKK. Saya yakin ramai BTKK fans pun ramai kata bertipu yang gambar yang Mr. E tu tiba-tiba kat Ella dah kahwin tu rupanya tipu. Itu saya fans, ada fans busuk kot edit macam tu. Awak sendiri lah kalau netizen lah. Netizen kalau buat kerja memang sangat royal lah, sangat tahu. Ya macam tu lah netizen kan. Itu tanya ni kan dah selaya zaman bujang. Jadi dia kata Kak Ella dah kata tak tahu lah. Okey, kita dah tahu. Adakah Kak Ella akan kahwin tahun ni? Adakah akan ada nasi minyak? Tak tahu lah. Korang kena tanya dia sendiri je lah. Ada jodoh? Ada. Kalau tak ada jodoh, kita cari. Sebab Kak Ella ni dah lama single. Kalau saya tak tahu berapa Kak Ella ni. Dah lama single, saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Semoga ada jodoh untuk Kak Ella sendiri. Okay, just sama video. Kata ni raya tak ada ke apa kan? Tapi kalau saya pun alhamdulillah, kalau seterusnya pun nak buat channel, terima seadanya. I think because kita dah selalu dapat macam tu punya feedback, saya rasa macam tak sabar nak tunggu kebenaran so that people won't mention my name lah. So akhirnya few days later kita dah tahu siapa kan. So okay lah. Saya tak adalah macam
ada tak majlis-majlis tu ataupun macam saya dah merasai semua itu dan mengikut usia saya rasa macam tak perlu pun buat mana yang wajib. Itu kalau merancang ke arah tu lah. Yang penting adalah apa yang wajib je lah. Nak merasa merisik bertunang tu semua kita tak payah lah. Tu semua dah kot. Tapi kalau saja nak feeling kan, I don't know. Tapi as macam sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Tak ada perancangan. Sorry lah, bila video live sebagainya kan ada juga user yang macam basically tolonglah jangan bilang sikit, kalau rambut sikit sebab awak dengan remaja remaja lah. Dia macam ni. Lain orang lain dia punya sedap mata memandang. I have no issue. Saya sejenis yang menghormati keterampilan masing-masing, selera masing-masing berbeza dan saya rasa agak kurang manis kalau nak tegur macam tu kan. Tapi alhamdulillah dia seorang yang open minded kan. So dia tanya saya, should I change my hairstyle ke apa ke? Saya kata no, you feel comfortable and I know you macam ni, so I have no complaint. Jadi kalau nak dengar 1000 orang pun cakap kau macam-macam begini rambut tu kan, so just be yourself. And itu dah matang dah. Tak tergoyang dengan teguran tu. Kiranya dia membaca komen jugalah. Jadi macam kat adik saya tadi ya, dia tak macam budak-budak lah kata apa aku tak ini ke apa dah ini ke apa. Ini dah fikir secara matang dah kata kita dah mikir dah kata dah tak apalah, mungkinan tak ada jodoh, mungkinan nikah pun sederhana apa semua. Jadi macam ada sebelum tu dia kata bertunang dengan merisik tu biasa je apa semua. Tapi kalau dah tiba-tiba orang melamar nak nikah tu memang itulah saya cakap lah. Jadi bagi pasti semua ada jodoh lah untuk Kak Era sendiri. Dia pun dah lama memuja lelaki di luar sana. Siapa datang lagi Kak Era ni bersosial lah. Okay, macam minat apa semua tu kita tak boleh nak tarik lah. Minat Kak Era tu kita tak boleh nak paksa sebab mungkin ada persepsi orang suka, ada persepsi orang tak suka. Sebab jadi Kak Era sendiri ada yang dia berkenan tu kita tengok atas dia sendiri ada ke dia macam suka, ada ke dia macam berselera. Selera ni maksudnya bukan selera makan, bukan selera dia tengok muka dari segi penampilan lah, dia berselera ke tak. Saya ni macam kalau makan benda yang ni contoh kalau makan tak berselera, contoh makan bubur cap cicak, ada cicak dia tu mesti kalau tak berselera macam tu juga kalau perempuan. Kalau perempuan dah tengok penampilan lelaki, dia tengok atas penampilan dia, adakah okey, adakah macam tukar-tukar skin, adakah dia macam berpuas hati dengan perempuan pandai dekat lelaki tu. Okey, dia macam tu lah, biasalah. Jadi jadi kalau yelah semua ada jodoh lah bagi pasti. Kalau tak ada jodoh pun kita tunggu je Kak Era ni nikah, sebab dia pun dah buat bodoh, dia pun berlakon tak pernah bodoh. Jadi nak asalkan Kak Era ni bila nikah. Abang Pes pun tak tanya bila nikah. Pes memang sama sampai tunggu-tunggu bila Kak Era nikah. Dah betul, okey? Alright. Saya rasa kalau dia tak baca komen, kawan-kawan dia yang bagi feedback. Ada macam tu lah. Saya pun dah pesan jangan baca sangat dan jangan ambil hati sangat. Kadang-kadang orang mungkin excited teruja nak komen kan. Jadi okey lah. Dibebaskan tak emosi dia? Alhamdulillah di usia dia tu dia tak seorang yang emosi mudah terganggu lah. Dia matang lah. Okay, jadi macam dia cakap tadi, Mr. E tu dia seorang yang macam dia tak baca komen sangat dekat Kak Era kata lah. Dia tak baca komen sangat. Lepas tu dia macam tak emosi sangat lah. Tapi ada dia dia kata dekat Mr. E tu, dia kata jangan baca komen sangat ya. Kita hiraukan lah, komen apa-apa sekali pun apa sebenarnya ni apa semua lah. Jadi kau tunggu sajalah. Mungkin dia orang ada jodoh, Tapi
apa saya bercakap Mr. E ni apa ni cakap girlfriend lah kata boyfriend Kak Ella sendiri dia jadi suka emosi, jadi macam pandang ke depan, jadi macam tak emosi, jadi apa ni emosinya maksudnya jadi macam bukan jenisnya emosi tapi dia emosi sangat nak kutuk dan jadi macam berfikir yang matang lah, macam tak apalah. Jadi kalau orang cakap apa kita follow the flow je. Jadi itu saja guys untuk video pada kali ini. Kalau suka korang like, kalau tak suka tak apa. Tapi kalau kata like je lah nak video isu-isu apa sekalipun. So apa-apa, tak apa-apa, macam channel Facebook, lembu.